Next, soalan trial lagi. Kita dah nak habiskan dah. Soalan trial Melaka lagi. Okey, bagi soalan nombor 10. Mata cikgu dah ngantuk dah ni. Okey, kita cuba habiskan sampai soalan 10 lah. Bateri pun dah nak habis dah iPad. Okey. Rajah 9.1 menunjukkan perbualan antara seorang ibu dan seorang anaknya. Ibu, mengapakah sabun yang baru dikeluarkan daripada kotak tidak berasa licin? Cuba letak air dan gosok sabun itu. Apakah yang Sarah rasa sekarang? Licin lah ibu. Okey. Berdasarkan Rajah 9.1, nyatakan maksud alkali. Kemudian nyatakan anion yang menyebabkan sifat alkali pada sabun. So maksud alkali adalah bahan kimia yang menganion menganion dalam air menghasilkan anion hidroksida. Kita bedah sikit lah. Itu maksud bahan kimia. Tapi kalau maksud maksud alkali. Tapi kalau maksud asid, sama juga. Bahan kimia yang menganion dalam air menghasilkan anion hidrogen. Dia beza kat belakang je. Okey, itu definisi asid dengan alkali. Tapi kalau definisi asid kuat. Asid kuat, definisi dia adalah asid. Nampak tak beza? Asid, yang ni bahan kimia. Kalau dia tanya asid, bahan kimia. Alkali, bahan kimia. Tapi bila dia spesifik, asid kuat, alkali kuat, mesti bermula dengan asid ataupun alkali. So, contoh macam ni, asid kuat ialah asid yang menganion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan, saya ingat cikgu tulis, kepekatan anion hidrogen yang tinggi. Kalau asid lemah, asid lemah. Okey, sama je. Cikgu boleh tak ambil? Dia ada tak lasuk? Ada. Kita try jom. Cikgu tak pernah try ni. Oh, boleh. Okey, copy. Kenapa kita boleh copy? Sebab ayat dia sama je. Cuma kita buang. Kalau tadi asid kuat, yang ni asid lemah lah. Itu kita tukar kepada asid lemah. Asid lemah ialah asid. Oh, salah. Betul, ni asid lemah kan? Asid lemah ialah asid yang menganion. Perkataan lengkap ni kita buang. Lengkap, dia akan tukar kepada menganion separa. Sekejap, tukar warna lain. Pening. Menganion separa dalam air menghasilkan kepekatan anion hidrogen yang rendah. Dua tu je wording dia beza. Antara asid lemah dengan asid kuat. Nampak tak? Okey, sama juga alkali tau. Kalau dia tanya alkali saja, bahan kimia. Tapi kalau alkali kuat, mesti bermula dengan alkali yang menganion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan anion hidroksida yang tinggi. Kalau asid lemah, alkali lemah, alkali yang menganion separa dalam air menghasilkan kepekatan anion hidroksida yang rendah. Sebab kalau alkali, anion dia adalah anion hidroksida. Macam tu. Okey, boleh. Okey, awak buatlah penuh-penuh tau. Okey, selesai. Lepas tu dia kata, nyatakan anion yang menyebabkan sifat alkali. So, anion hidroksida lah. Okey, ataupun eja. Anion hidroksida. Okey, settle. Okey, next. Rajah 9.2 menunjukkan gambar rajah penganionan asid X. Penganionan asid X dalam air yang terbentuk daripada gas X. Okey. So, kalau gas X, selalunya gas hidrogen klorida lah. Hidrogen klorida. So, bila gas hidrogen klorida jumpa air, dia akan menganion menghasilkan asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. So, kena pasti asid X. So, kita dah dapatlah jawab. Jawapannya adalah asid hidroklorik.
hidroklorik. So X ialah asid hidroklorik. Okey, lepas tu dia kata nyatakan ketionion dengan anion. So ketionion adalah ion positif. So ion positif H+ lah. Anion adalah ion negatif. So jawapan dia adalah Cl-. Okey, kalau kita nak bedah balik, nak bedah lagi, definisi bagi ketionion adalah ion yang bercas positif. Kalau anion pula, definisi dia adalah ion yang bercas negatif. Okey, alright, settle 2 markah kat situ. Okey. Jika kepekatan asid X ialah 0.1, hitung nilai pH. Paling direct lah. pH sama dengan negatif log kepekatan H+. So dia dah bagi dah. Kepekatan 0.1 lah sebab dia dah bagi kepekatan kat sini. So kita masuk je lah dalam rumus. So kita dapat 1.0. 0.0 ni wajib dia mesti ada 1 TP. Mesti ada 1 titik perpuluhan. Kalau tak ada, dia reject dah. Kalau awak tulis 1 je dia jadi salah. Dia mesti ada 1 TP dekat belakang. Okey, alright. Lagi, sengatan obok-obok adalah beralkali dan boleh menyebabkan kesakitan. Okey, benda ni, cara satu lagi kita buat, kalau cikgu lah, kita kan ada lebah dengan tebuan kan. So, lebah 2 suku kata, so dia bersifat asid 2 suku kata juga. Kalau tebuan 3 suku kata, so dia bersifat alkali sebab ada 3 suku kata juga. Tu satu cara untuk kita hafal lah. So, bila lebah 2 suku kata bersifat asid, so kita nak merawat dia, kita tambah alkali lah. Kalau tebuan 3 suku kata, so dia bersifat alkali sebab 3 suku kata juga. So, untuk neutralkan dia, kita tambah asid. Tapi contoh ni dia bagi obok-obok. Bukan 2, bukan 3 suku kata. So, bila macam ni, cikgu guna cara ni jugalah. Bila 3 dan lebih, dia adalah alkali. Okey? Tapi yang ni untunglah sebab dia pun dah mention. Okey. Cadangkan satu bahan yang boleh disapu pada kulit tanpa menyebabkan kecederaan. Seterusnya terangkan jawapan. Okey. So benda yang kita boleh sapu pada kulit yang beralkali adalah cuka je lah. So kita akan kata kita letakkan cuka. Takkan kita apa lagi yang berasid yang ada dekat rumah kita, confirm lah cuka. Okey, kenapa? Sebab cuka bersifat asid. Bersifat asid. Okey. Meneutralkan sengatan obok-obok yang bersifat alkali. Okey. And then kenapa dia kata tak boleh menyebabkan kecederaan kalau kita letak cuka? Sebab cuka asid lemah yang tidak mengakis. Okey, yang tidak mengakiskan kulit. Boleh. So 4 poin kat situlah. Okey, selesai. Okey, Raja 9.3 menunjukkan pemerhatian tindak balas. Okey, asid hidroklorik dengan sebut magnesium ada banyak bubbles. Tapi asid P dengan sebut magnesium ada sikit je bubbles dia. Okey. So dia kata berdasarkan maklumat cadangkan. Okey, cikgu cadangkan asid P ni adalah asid lemah lah. Sebab tindak balas dia lebih rendah. Gelembung gas tu sikit je. So cikgu cadangkan asid P ni adalah asid etanoik. Asid etanoik. Okey, kena pasti gas yang terhasil. So gas yang terhasil kalau antara logam dengan asid, confirm lah gas hidrogen. Okey. Kalau kita nak try bedah HCl plus Mg, kita akan dapat MgCl2 plus H2. Ni gas hidrogen tu. Okey, lepas tu dia kata terangkan perbezaan pemerhatian eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Okey, so kita buat table lah. Eksperimen 1
eksperimen 2. Dia suruh bandingkan. Okey, kenapa kita kata 1 tadi bubbles banyak, 2 tadi bubbles sikit? Sebab dekat 1, asid hidroklorik HCl ialah asid kuat. Okey, bila asid kuat, HCl mengion lengkap, bagi definisi dia balik. Mengion lengkap dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen. Cikgu buat short form je tau. Korang mengeja tau. Kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, tapi kalau dekat set 2, asid etanoik. Asid etanoik ialah asid lemah. Asid lemah. So, asid etanoik mengion separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. So kaitan dengan ni tadi, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi tindak balas. Itu yang kata menjawab kepada kenapa bubbles dia tu lebih banyak. Okey, alright, ada satu lagi soalan. Okey, last. Dia kata jawapan 6 menunjukkan nilai pH. Okey, asid kuat 2.0. Asid kuat satu lagi 1.0. Okey, bila jadi macam ni, kita kena ingat tentang ribbon tu lah kan. Ribbon tu, ni 7. Okey, 0 hingga 6 lah. So, yang baki kat sini 8 hingga 14. Okey, bila kita tengok, okey, ni cikgu letak H+. Bila H+ banyak, maksudnya dia asid lebih kuat lah berbanding H+ yang sikit. Tapi bila H+ dia banyak, nilai dia lebih rendah. Kalau H+ sikit, nilai dia lebih besar. Dia berbeza dengan ion alkali kan. Ion pula larutan alkali. Dia beza. Beza dia bila alkali pula, bila hidroksida banyak, nilai dia besar. So, kalau dalam kes ni, 1.0 maksudnya dia lebih kuat daripada yang 2.0. So, Z lebih kuat daripada Y. So, dia sesama asid kuat tau. Bila sesama asid kuat, maksudnya dia HCl, HNO3 dengan H2SO4. Jadi bila jadi macam ni, maksudnya Z ni confirm lah H2SO4. Yang Y ni kita boleh bagi HCl ataupun HNO3 lah. Okey, so dia kata dengan menggunakan satu contoh yang dinamakan bagi setiap asid. Okay, kena bagi contoh dululah. Betul tak? Y, nama dia adalah asid hidroklorik. Okey, Z adalah asid sulfurik. Okey, lepas tu dia kata terangkan perbezaan nilai pH. So, kita buatlah Y dengan Z tadi tu. Asid hidroklorik ialah, apa beza antara dua ni? Satu monoprotik, satu diprotik lah. Ni mono, satu ion hidrogen. Yang ni di, dua ion hidrogen. Asid HCl ialah asid monoprotik. Yang sebelah sini, asid Z ialah asid diprotik. Okey, lepas tu, so kalau HCl ni pula, HCl mengion dalam air menghasilkan satu ion hidrogen per molekul. Tapi kalau orang sebelah ni, H2SO4 mengion dalam air menghasilkan 2 ion hidrogen per molekul. Okey, lepas tu kaitan antara dua-dua ni, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen. Eja tau, cikgu je tak mengeja ni. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Itu saja. Okey. Alright. Okay.
Okey, ada satu soalan lagi cikgu hutang tau. Besok cikgu sambung.